Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya puji syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada tahun ini sekali lagi kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melalui suatu bulan yang amat bermakna, yang penuh dengan keberkatan, dengan penuh kerahmatan dan juga pelbagai keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada kita dengan hadirnya Ramadan 1446. Alhamdulillah, para penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dalam kesempatan ini saya ingin berkongsi dengan hadirin sekalian tentang satu topik yang kita namakan sebagai bonus dan dividend Ramadan. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirnya Ramadan kepada kita merupakan satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita Ramadan, dan di dalamnya pelbagai keistimewaan, khususnya dalam konteks amalan-amalan yang kita lakukan diberi gandaan pahala yang cukup besar yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Kerana itulah kita lihat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adam yudha'af al-hasanatu 'ashra amsalha ila 700 dha'fin. Faqala 'azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Dalam hadis ini saya hanya baca ringkas sahaja. Nabi SAW sebut setiap amalan manusia itu diberi ganjaran, digandakan secara berlipat ganda. Satu kebaikan digandakan di antara 10 sehinggalah 700 kali ganda, 700%, kecuali puasa. Puasa Allah sendiri yang membalasnya. Maknanya pahala puasa itu lebih daripada 700 kali ganda. Justru itu, daripada hadis ini kita dapati bahawa di bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang kita kena lakukan untuk kita mengumpul sebanyak mungkin pahala-pahala yang Allah telah janjikan kepada kita. Di antara amalan-amalan yang insya-Allah saya cuba berkongsi dengan hadirin sekalian, yang pertama sekali kita boleh bahagikan, ada amalan-amalan yang terikat dengan waktu. Ada amalan-amalan yang bebas, tidak terikat dengan waktu. Di antara amalan-amalan yang tidak terikat dengan waktu ataupun yang terikat dengan waktu siang hari, ada yang malam hari, ada yang bila-bila masa kita boleh lakukan. Di antaranya ialah ibadah puasa itu sendiri. Kita melakukan ibadah puasa dengan sempurna. Apabila kita melakukan ibadah puasa kita dengan sempurna, Allah sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis yang sahih, man shama ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menunaikan ibadah puasa dengan sempurna, lengkap, nescaya Allah memberi pengampunan segala dosa-dosa yang terdahulu. Maknanya dengan ibadah puasa yang sempurna itu Allah jamin, Nabi jamin supaya semua kita punya dosa-dosa diampunkan. Selain daripada itu juga amalan yang kita boleh lakukan yang pahalanya besar ialah kita memberi makan orang berbuka puasa. Kita memberi makan orang berbuka puasa yang ganjarannya yang Nabi sebut dalam sebuah hadis, man fattara sha'ima kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri sha'im syai'an. Nabi sebut orang yang memberi makan kepada orang puasa, dia akan dapat pahala macam orang puasa itu sendiri, tanpa mengurang sedikit pun pahala orang yang kita beri makan tadi. Mana bayangkan tuan-tuan, kalau kita pergi bazar Ramadan, kita beli nasi satu bungkus lebih, kemudian kita bagi kepada orang lain berbuka, dengan hanya seorang berbuka kita akan dapat pahala komplit, pahala puasa orang yang berpuasa itu. Bayang kalau kita menjamu orang makan berbuka puasa sehingga 10 orang, 20 orang, lagi besar pahala kita. Baik tuan-tuan, selain pada itu juga ialah amalan-amalan yang boleh kita lakukan ialah solat tarawih. Solat tarawih selalu kita lakukan. Cuma yang kita pastikan kita nak solat tarawih yang Nabi janjikan, orang yang hadir solat tarawih kemudian dia solat bertarawih bersama dengan iman, selesai bersama dengan iman, Nabi menjanjikan dia akan mendapat pahala macam tahajud semalaman. Jadi kita cuba pastikan pada Ramadan pada kali ini kita menunaikan solat tarawih dengan sempurna. Kita tidak bersurai selagi mana imam belum bersurai. Tak kisahlah kita
solat tarawih dengan imam yang 20 rakaat ataupun 8 rakaat, yang penting kita mesti lakukan dengan sempurna. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain pada itu ialah kita membaca Quran. Membaca Quran, pahala membaca Quran itu akan diganjarkan mengikut bilangan huruf. Mengikut bilangan huruf, bayangkan kalau kita baca satu juzuk Quran, satu Al-Quran, berapa ratus ribu huruf yang kita baca, maka sebanyak itulah pahala yang Allah akan gandakan. Bayangkan kita darabkan dengan 700%, cukup besar pahala. Oleh kerana itu, maka kita jadikanlah Ramadan yang Allah anugerahkan pada kita pada tahun ini untuk kita mengumpul sebanyak mungkin pahala-pahala dan dividend kita yang akhirnya inilah yang akan bersama kita di alam kubur dan di alam akhirat nanti. Saya rasa sebagai tazkirah ringkas pada Ramadan kali ini cukup sekali itu dulu. Yang baik daripada Allah, yang kurang adalah aku sendiri. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.